Halo, 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 apa kabar Anda semua yang berada di mana saja? Semoga hibalara duka sedih telah meninggalkan Anda. Jika dia datang semula untuk menemani Anda, layanlah dia sebagai tetamu terhormat, kerana ia adalah juga anugerah Tuhan dan lumrah bergelar manusia. Sedalam-dalam cintaku padamu, lautan api sanggup ku renangi. Biar betul. Jangankan gunung Putiyama, puncak Himalaya aku ikut kamu. Ngaruh dari mana ikut sana. Cintaku terhadapmu, jika kau masih ragu-ragu, belalah dadaku. Hilangnya ojek bulan madu di awan biru, mustahil sampai ke sana. Barangnya padamu mana sanggup ku renangi, ku genggami jua. Nak buang-buang ya kau. Membuktikan cintaku padamu, lautan dalamku selami. Tahu tenggelam tak timbul-timbul padamu. Memburu cinta hingga ke kaki langit. Firasat. Mungkin 1000 tahun akan datang jika dunia ni masih sihat. Langit merupakan destinasi pelancongan bagi manusia. Engkau dapat ku tawan jadi milikku, cinta. Akan ku bawa terbang bersamaku ke planet Merry. Lagi dahsyat. Lagu sekadar hiburan, semata-mata khayalan. Jangan dibawa ke dunia realiti, bawa sampai ke dunia realiti. Jangan nak aringku hidup. Cinta yang benar-benar realiti di dalam kehidupan manusia macam ni. Seperti menangis kerana putus cinta, ada. Jadi gila kerana cinta, berlaku. Kau kata kau cintakan aku, tapi mengapa mesra seiring tangan berpimpin tangan berjalan dengan orang lain. Tak jadi ni. Aku bila cinta dia dusta, muka ceria tiba-tiba berduka hebat. Tanda tanya diminta mengapa mempersendak kata setia nyatanya sandiwara. Cinta tak kesampaian, irama rentak kehampaan. Aku pun pernah. Lalu zaman tu pernah terjadi. Itu cerita lama dah, semua dah terpadam di ingatan. Cinta indah sampai ke hujung nafas ada. Maka sebagai orang yang lebih dulu merasakan betapa tersakitnya di saat cinta didustai, apa salahnya jika aku melemparkan secubit coretan untuk
sejiwa yang sedang kemaruk di lamun cinta yang belum pasti ke alam rumah tangga bercinta yang tiada bercinta selagi belum bijak kamu tak payahlah nak taksub sangat, tak payah nak melampau sangat. Dengarlah curitanku ini hayati mendalam. Seandainya perjalanan ke hadapan tercetus detik yang menduga citakan, iaitu pasangan anda sering membuatkan anda sangat tersakiti, dia langsung tak pernah menghargai pengorbanan cinta anda terhadapnya, maka itulah petanda di hati dia sudah tiada perasaan kasih pada anda. Jalan terbaik tinggalkan saja manusia sempurna itu. Lagi ditunggu, nescaya akan mendapat sendu kekecewaan. Bertindak dari awal sebaik mungkin. Dan di hati anda menghuruf perkataan, mengikhlaskan serta merelakan. Anda juga jangan menghuruf ejaan takut akan kehilangan. No. Kerana anda perlu memartabatkan kepercayaan, mendaulatkan ketentuan Tuhan, dan mengagungkan keyakinan bahawa akan dihadiahkan terbaik untuk anda. Jodoh datang darinya Tuhan. Kepastian anda memperoleh kebahagiaan bersamanya yang selalu menyayangi anda. Bercinta, berkasih, sayang sesama insan tiada berkekalan. Cinta, rindu, kasih selama-lamanya hanya pada Tuhan yang Esa Allah. Bye-bye.